Antara rezeki perjalanan kali ini ialah kelebihan yang kami peroleh sebagai pengguna Trip.com berstatus Diamond. Status eksekutif ini benar-benar memberikan nilai tambah kepada pengalaman kembara kami, bukan sahaja dari segi perjimatan tetapi juga keselesaan sepanjang perjalanan. Antara manfaat utama yang kami menikmati ialah akses percuma ke airport VIP Lounge. Ini memberikan ruang rehat yang lebih selesa sebelum penerbangan, lengkap dengan makanan ringan, minuman, tempat duduk yang selesa, sambungan wifi serta suasana tenang yang jauh berbeza daripada ruang menunggu biasa. Selain itu, Status Diamond turut memberikan kami beberapa hadiah tambahan extra reward seperti voucher diskaun hotel, mata ganjaran ekstra untuk setiap tempahan serta tawaran istimewa yang tidak tersedia bagi pengguna biasa. Semua ini sangat membantu dalam mengurangkan kos perjalanan di samping meningkatkan tahap keselesaan dan kemudahan yang kami menikmati. Ringkasannya, Status Diamond ini Trip.com bukan sekadar kegelaran tetapi satu kelebihan nyata yang menjadikan pelajaran kami lebih mudah, lebih rileks dan lebih bernilai dari setiap ringgit yang dibelanjakan. Dan inilah kelebihan kita menggunakan Trip.com yang mana banyak ganjaran yang kami dapat selepas kami buat travel ni. Perjalanan ni bukan semua perlukan duit yang tinggi, tetapi langkah perkhidmatan itu dapat kami selesaikan melalui Trip.com. Dan bila penerbangan kami nak menuju ke flight kami akan menaiki flight ini menuju ke Pulau Pinang. Dan inilah kita naik bas shuttle ni nak menuju ke penerbangan kami pada kali inilah. Penerbangan kami dari Medang, kita nak menuju ke Penang sekitar dalam 7 pagi dan dia ketiba di Penang sekitar dalam jam 9 pagi. Dan bila nantikan video selanjutnya, kami berada di Malaysia. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.